Tahu tak ubat tahan sakit biasa macam ibuprofen atau endometacin boleh bantu elak ovulasi awal dalam IVF? Dalam rawatan IVF, kadang-kadang telur boleh keluar terlalu awal. Kita panggil ini ovulasi permatang dan ia boleh rosakkan keseluruhan kitaran. Ibuprofen bila diambil 400 mg setiap 8 jam selama 1 hingga 2 hari boleh lewatkan ovulasi beberapa jam. Kajian tunjuk risiko turun hampir separuh dari lebih kurang 7% ke 3%. Kualiti telur embrio dan peluang hamil tetap sama. Endometacin pula berfungsi dengan cara yang hampir sama, tapi lebih kuat. Ia lebih berguna untuk wanita yang ada tindak balas lemah atau tidak ada lonjakan LH awal. Dosnya adalah 50 mg 3 kali sehari melalui mulut atau 100 mg 2 kali sehari melalui suppository. Dengan endometacin, risiko ovulasi pramatang boleh turun dari 12% ke 2%. Kedua-duanya selamat digunakan dalam jangka masa pendek. Cuma kadang boleh sebabkan pedih perut. Ingat, ubat ini kurangkan risiko, bukan hapuskan terus. Jadi ya, ibuprofen dan endometacin boleh bantu elak telur keluar terlalu awal dalam IVF. Bukan sempurna, tapi ia antara cara lindungi kitaran rawatan.